tahniah lah kepada YPM. Dan biasa tengok buku ni tadi, I think this is the right decision. Sehingga all bahagian should have this kind of template. Jadi orang tengok pun rasa nak setuju kat YPM. Maknanya you have portray yourself, what you are doing. This is not something benda yang susah. Then you portray kanak-kanak, you just got there. This is how you position yourself. I think it's good initiative. Walaupun dari segi angka tak banyak, tapi the way you portray macam seolah YPM ni peneraju kepada pembangunan bangsa. This is really kita buat lah. Macam ni nampak muka nak ambil gambar kena cuti ke? Dia kena ambil gambar tadi, lagu-lagu ni buat sendiri lagu tu. YPM buat sendiri. I think more forceful. Nanti YPM ni telah ditubuh sejak tahun 69 sahaja. 69 ni. Dan Yayasan Pelajar Mara ni dia ada satu chapter dia. Dia ada akta dia sendiri di bawah Sab Mara Perbadanan. Sebuah perbadanan yang ditubuh oleh Mara. Dan saya dipahamkan dulu masih nak tubuh YPM ni, Program Mara jual bendera, dapat fund sedikit untuk kita tubuh. Dengan harapan suatu hari nanti yayasan ini akan bergerak sebagai sebuah yayasan yang berdaya maju. Dan saya semenjak pernah menjadi pengurusi YPM sejak saya kadang tak tahu boleh tak boleh. Janganlah tulis Yayasan Pelajaran Mara. Kenapa tidak kata Yayasan Mara? Jadi kita bukan saja boleh bantu pelajaran, kita boleh bantu banyak orang. Kan? Mungkin YPM boleh fikirkan. Pelajaran ni baguslah, very fokus. In fact, masa saya jadi fungsi dulu, saya dah fokuskan pada 3, iaitu pelajar-pelajar di peringkat rendah, menengah dan tersyukur. Cukup. Soal lain tak boleh. Tapi kalau kita buka sedikit Yayasan Mara, kita boleh pergi lagi banyak. Maknanya kalau kita nak bantu anak-anak yatim, nak bantu ibu tunggal, outreach tu is better and bigger. And probably you can fikir lah. Perkara yang ingin saya share ni lah dari segi semangat kekitaan, the self-belonging among our subsidiary and our perbadanan. Mara ditubuhkan ialah untuk menjadi lambang perpaduan kepada orang itu. Dia kena ada satu saja, iaitu orang Mara. Di mana saja tuan-tuan bekerja, di mana tuan-tuan ditempatkan, sama ada di KPTM, di YPM, di pelaburan Mara tu, apa saja pun, mesti lagi mendukung visi, misi dan perjuangan Mara. Sebab tu saya minta lagu ni dimain semua majlis di peringkat kita dan di peringkat bahagian atau di peringkat institusi. Maksudnya lagu Mara kena kita dendamkan. Sebab lagu ini kita buat untuk membangkit satu semangat kekitaan di kalangan kita. Saya tengok tadi YPM nyanyi tu macam itulah kan. Saya ingin sentuh di sini lah dari segi sejak lebih 40 tahun YPM itu bukan. Kalau banyak beberapa kejayaan dan semangat telah kita buat. Tetapi saya melihat jangkauan kita perlu diperluaskan. Atas sebab itulah dulu saya pernah cadangkan, you ada satu program dengan Jepun. Lepas tu saya kata why not we explore Korea, Taiwan dan sebagainya, China dan sebagainya. Tapi pada masa itu mungkin kita ada keterbatasan sedikit. Jadi sekarang kita tengok balik. Jangan terus buat, tengok dulu. Pertama betulkan balik you punya business process yang ada sekarang, yang DPPT help. Kita tak mahu ada timbul perkara yang orang ragui kita. Satu perkara yang kita paling penting dalam mana-mana pentadbiran kerajaan, pentadbiran institusi, ialah mewujudkan integriti yang tinggi. Ini yang kita susah buat. Dan kita kena hidup dalam konteks yang sebenar. Maknanya kalau kita gaji 4 ini, naklah kita hidup di bawah luar lingkup 4 ini. Kalau kita dapat RM10, kita belanja RM11, kita tidak pernah akan cukup. Alhamdulillah,
berkat kerjasama semua pihak, hari ini kita sebut YPM. Saya sebagai ketua pengarah, saya berasa bangga. Baru-baru ni saya tengok majlis apa berlaku di Sempurna, YPM bantu. Semalam dalam surat majlis marah, YPM Kamar beritahu di kawasan dia itu berlaku ribut, YPM bantu, Ziyad bantu, PMN bantu. Jadi maknanya we are engaged to all the community within our area. Dan YPM ini, kalau kita tengok asas ni, kita cukup hebat ni. So I hope we can do it, work as a brand, work as a country. Jangan ada rasa, sektor jangan rasa YPM, saya ni YPM je, no. Saya sayang kawan YPM ni, saya suruh YPM pindah Buana Baru, saya duduk Buana Baru. Tak ada berlaku dalam dunia ni. Saya kata duduk Buana Baru, pindah. Saya suruh buat tempat lagi supaya ada semangat baru. Biar rasa selesa, seronok. Dan itulah akan boleh kita berfikir lebih baik. Dia nampak lagu tadi, marah lagi, nampak. Jadi itu saja, saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan YPM dan MARA akan terus kekal sebagai wadah perjuangan kita bersama. Dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Encik Syamuddin bin Omar, Ketua Pegawai Eksekutif PCM Sdn Bhd, untuk menyampaikan mokcai berjumlah Ringgit Malaysia 100,000 kepada Yang Berbahagia Datuk Hanisah binti Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Azadi bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Politek MARA Sdn Bhd KPTN, untuk menyampaikan mokcai berjumlah RM2 juta kepada Yang Berbahagia Datuk Hanisah binti Omar.